Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni kita akan bergerak ke Kota Bandung. So sekarang pukul 1.45. Dijangka bergerak 2 suku. Kita masih lagi menunggu beberapa orang untuk kita mulakan pergerakan lah. Jadi ni dia suasana dia waktu pagi ni. Bersama bersama Eric kan ni. Ime dengan Aisyah dah naik atas. Jom kita teruskan perjalanan kita. Ya, Ime, Aisyah basah jalan dah kan. Jom kita gerak. Mau makan apa tu? Gimana ni? Aku nangis tu. Apa tu? Okey guys, alhamdulillah kita dah selamat mendarat di Soekarno-Hatta International Airport. Tu dia. So kan kita sedang menunggu ahli grup yang lain untuk kita naik bas dan berangkat. Kita tengok. Tak tahu depan airport dia ni monorail ke apa benda ni. Macam ada stesen kereta api. Apa? Baca apa tu? Tengok robot kat atas. Mana hilang dah lagi. Oh. Ni bila ni. Andai. Oh, hilang ni. Ya. Tak tahu. Kuning kan? Kenapa dia orang cakap merah? Ya, sudah ada warna. Kuning. Okey, destinasi pertama selepas airport Soekarno-Hatta, kita ke food destination. Sebelum space. Okey, kita makan nasi padang ini. Ui, cuaca ini hangat. Jom. Simpang Raya. Okey, nama restoran kita restoran Simpang Raya. Jangan ambil makan nasi padang. Asal dia daripada Kampung Melayu Raya. Cuma ni kat bagi sempang-sempang. Yang dulu ada cendol. Itu kat rumah aku tu, sempang tu. Oh, ni kira aku punya kedai ni. Penuh guys, penuh. Okey, kita sampai lauk-lauk dia dah tinggal sikit dah. Jadi kita cari pot lain pula, pot makan lain. Okay, jom let's go. Okay, alhamdulillah kita selesai makan dekat Simpang Raya rest area KM19. Kita mengalir daripada Jakarta ke Bandung. Ni dekat rest area dia. So kita makan nasi padang juga dekat restoran Simpang Area. Simpang Area pula, Simpang Raya. Ni dekat kawasan rehat KM19 rest area KM19. So kita tengah tunggu anak jap dia pergi toilet. Terus sambil itu kita tunggu kat luar. Tadi kita pun dah beli sedikit bekal untuk makan dan minum sepanjang perjalanan ke Bandung. Lebih kurang 3 jam daripada Jakarta ke Bandung. Okay, let's go.
Okay, suasana dekat rest area KM19. Sibuk oi. Sibuk gila. Oh, ada pam minyak punya. Ada pam minyak patut sibuk Ni kan parking je. Ni kan orang parking je punya ada pam minyak patut beraturnya ni. Okay, ni bas kita. Okay, jom kita naik bas. 1 jam lagi. 1 jam lagi. 1 jam lagi kita nak ke Bandung. Ni udah ni. Apa nak edit kau pergi? Udah ni beras. Asal mana, Mas? Asal mana? Sini aja tadi. Bajingan lo. Kecemplung sini. Apa tadi? 1 jam lagi kita nak ke Bandung. Ni dia isi minyak ajap. So ni suasana dekat, aku tak tahu area mana ni. Ni ada juga tapi jauh. Kita buka map sekejap. Map tengok location. Kalau kau bukan map direction, kau takut nanti. Tengok sikit. Kenapa jauh? Tadi pun bisa banyak bila pasal tu je jam. Dengan flag ni bila tu tu. Upal aku ni. Tak tahu nak buat. Mantap Aku jalan dekat petrol station ni. Ke pump dia. Sibuk. Dia satu daerah, satu petrol station tu yang boleh jam tu. Kalau orang ramai gila. Ni Pertamina Otamax. Aku ada jumpa kedai runcit dia. Aku nak masuk situ. Kongsi. Ada pria. Ya, pria ni Hindustan ni. Hindustan ni. Dia masuk ni. Dia punya shop. Jom. Push, dorong. Ya. Okey. Kita cari apa? Kopi. 5,000 ada 5,000. Mereka cek Hot Wheel. Tak ada. Cek air 5,000. Jom kita tengok tandas dekat area pam minyak diorang. Ui, kat belakang. Boleh je keluar ke belakang ni. Oh, baik tu dia. Azroy. Ini tandas pria. Itu pria yang sejati. Ini tandas dekat peminyak dia. Oh, open lah boleh. Kita tak boleh nak rakam tandas dia. Surau ada musolah dia. Dekat musolah dia. Hah? 5,000 pak. Dolce latte. Air peanut kau sedap dia bagi susu. Jus peanut tu sedap. Jus peanut kan. Satu. Okeylah, naik bas lah. Okey, jom. Okey, kita naik bas lah. Diorang sini kalau isi minyak penuh weh, isi minyak. Macam esok subsidi nak habis lah. Pak, berderet tadi yang dekat mana kita makan dan Sempah Raya ni. Tu pun penuh gila. Ini nampak okey sikit lah sebab dia macam satu daerah satu pam minyak. Tadi kau boleh tengok harga minyak ni. Kita tanya driver kita apa nama tempat ni. Mak, apa nama tempat ni, Bang? Ini Purwakarta Cipularang. Purwakarta. Cipularang. Jawa Barat. Lawa dia tu gunung apa? Tu yang sana tu. Oh iya. Gunung apa? Sindora. Ya, betul. Betul ke? Iya ke? Tadi. Itu betul tu, Sindora. Ya. Oi. Lawa oi. Itu Bandung kan? Bukan? Masih di sana. Masih ada jauh lagi. Oh. Lawa sekitar 1 jaman lah. Itu lawa tu. Ini betul ni yang petak ni. Ni. Oi. Lawa. Okay. 1 jam lagi. Okey, naik atas. Belum semua kan? Belum. Ada di belakang. Ya. Oi. Lama weh nak sampai dengan jalan jam lagi. Aduh, ni dah apa rasa sampai hotel ni tu tidur semua ni. Barang ni budak-budak pun dah beragam. Semua dah tak tentu arah ni. Ini pun jauh meh.
Jauh ke dekat? Jauh tak sampai-sampai. Dah malam dah. Dah gelap dah. Okay lah, jom kita sampai hotel. Kita close down untuk satu hari ni. Perjalanan daripada mana? Kita dari Johor, Kuala Lumpur, naik kapal tu sampai sini Jakarta dan terus masuk ke Bandung. Perjalanan jauh. Okay, malam ni kita makan dekat Pondok Selera Sunda. Pondok Selera Sunda, kita tak tahu makanan Sunda macam mana. Jadi kita tengok. Aku tengok dia hidangkan macam teh panas ni. Teh panas. Hey, kan? Ni makan apa tu? Belum makan? So kita tengok nanti makanan Sunda macam mana pula. Okay guys, ni dia Hotel Heman Gini di Bandung. Okay, kita road tour dulu. Sulaiman ni tak bad lu. Dekat ada slipper, ada laundry yang biasa. Barang-barang asas. Kemudian kita tengok toilet. Bro gigi ada, towel ada, tempat mandi dia. Oi, tengok macam tak pernah orang mandi ni, bau ni. Bau sedut. Bau ni, bau lipas. Dah lah, bau wangi. Saja je cakap bau lipas. Ni Heman Gini punya hotel. Ni kita masuk lagi, ada apa? Cermin. Ada TV. Yang lompatlah dia. Nak kencing tak? Kencing dulu. Ada tingkap dia tu. Kita tengok view dia apa. Yang penting air ada air. Kita tengok view dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Tak ada. Ni. Okey, cantik. Boleh buat time lapse. View dia. View dia hancur. Ni ada lagi tinggal. Pun dinding. Ikat lansir ni ada tingkap. Kosong dinding tu. Kena scam. Betul ada bilik sebelah. Okay dah. Yang tutup, jom. Okey, ni dia ruangan dalam dia. Heman Gini, Bluff Resto Okey. Bistro Resto pula. Okey guys. Aku nak siapkan diri. Baik.